Drama Aku Bukan Ustazah musim kedua telah disiarkan bermula 10 Mei 2025 lalu. Setiap Jumaat hingga Ahad jam 9 malam. Di TG3 dan boleh stream awal ditonton. Drama dengan 35 episod ini ditulis skrip oleh Ayuni Zamani dan Azda Emi. Diarahkan oleh Idora Abdul Rahman di bawah terbitan Global Station Sendirian Berhad. Drama Aku Bukan Ustazah musim kedua mengekalkan teraju utamanya seperti Eraisha Emira sebagai Amirah, MKK Klik sebagai Adam, Zahiril Azim sebagai Omar, Nabil Akil sebagai Dr. Syafiq, Syazabe sebagai Salma. Amirah dan Adam melalui fasa bahagia bersama anak mereka Reikal. Namun kehidupan pasangan ini diuji apabila Omar muncul sekaligus menimbulkan persoalan. Adakah Omar datang dengan niat yang baik atau sebaliknya? Amirah yang menghadapi tekanan pula telah bertemu Dr. Syafiq yang berusaha membimbingnya ketika menghadapi masalah. Siapakah pula Dr. Syafiq? Adakah akan wujud konflik terbaharu antara pasangan ini?